dah tak khusyuk dah semayang. Allah ni kenapa orang kena tembak ke apa ni dah tak khusyuk. Rupanya baru saya perasan depan saya belah kanan ada nampak bayang-bayang. Rupanya orang jatuh pingsan. Bunyi meletup tu orang jatuh betul-betul kedebung pingsan. Kedebung. Rakaat dua kedebung. Mana ada kat Malaysia macam tu? Kita semayang ni ya Allah kenapa? Baru saya perasan ya Allah malam ni kan juzuk amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Cerita tentang hari kiamat banyak dalam juzuk amma. Orang takut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cerita dunia ni dilipatkan oleh Allah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat, hari yang menggemparkan itu, hari yang mana manusia kita ni akan musnah menjadi kelkatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ganang musnah menjadi debu. Orang-orang Arab ni apabila dia dengar ayat Quran dia tadabbur tuan-tuan. Dia takutkan Allah Azza wa Jalla. Dia faham ayat Quran tu sehingga mereka pingsan tuan-tuan. Allah, inilah sifat mukmin sebenar.